Semasa perbahasan saya sentuh. Peruntukan Menteri cakap 46.5 bilion tahun depan. Tahun ini 45.27. Penambahan 1.2 bilion. Soalan saya dari segi guna tenaga. Kita ada 4,500 jawatan doktor tetap. 975 jururawat. Tambah pula pejabat awam atau mereka yang berkhidmat di bawah kesihatan, Kementerian Kesihatan, kenaikan 7%. Jadi dengan penambahan 2.7% ini, adakah dia memadai untuk kita bayar keseluruhannya? Sebab 4,500 doktor itu campur dengan jururawat lantikan tetap sekurang-kurangnya $500 million. Tambahan 7% daripada semua pekerja di bawah kesihatan, itu satu jumlah yang besar. Dan saya nak bertanya, kalau itu yang berlaku, macam mana dengan inflasi? Inflasi perubatan 12 hingga 14%. Itu memang tak cukup. Saya khawatir dia akan menyebabkan terpaksa kementerian menjana pendapatan. Jadi, semua manusia. Bagaimana ia dapat dijawab kalau tidak cukup? Apa kaedahnya yang akan dicadangkan oleh menteri untuk menyelesaikan kekusutan ini? Terima kasih. Jadi betul, itu saya kira adalah satu jawapan yang perlu kita perhalusi dan perdebatkan mungkin di kamar khas kalau mau. Ya, tetapi untuk saya jawab langsung di sini saya kira tidak wajar untuk saya sebiji saya cakap dalam semasa pembahasan ini yang saya ulangi. Saya tidak tidak punya perincian untuk menggarap tuduhan-tuduhan atau pendakwa-dakwaan yang tak cukup sebagainya. Itu kerjanya Treasury, bukannya kerja Kementerian Kesihatan. Tapi saya sedia mengambil faham bahawa apapun yang mereka telah peruntukkan, ya, dalam the consolidated fund dan juga dalam perbelanjaan yang telah diberikan, saya yakin perkara itu telah pun diambil kira secara terperinci. Dan bukan di sini pentasnya untuk saya perincikan semua itu dari segi kesesuaian dan kejituan angka-angka tersebut. Ya. Tapi saya ingat Tangga Batu boleh, Tangga Batu kalau boleh saya jawab segera, ya.